Ini semua hanyalah point nak buat duit je. Kalau betul-betul untuk climate mitigation, dia akan bawa NRES. Tapi dia bawa Rafizi. Ni nama saya Hawa daripada Persatuan Aktivis Sahabat Alam ataupun nama pendeknya Kuasa. Penglibatan pihak lain selain daripada agensi government dan juga pihak korporat, hanya ada satu sesi libat urus bersama CSO dan NGO. Itu saja satu. Kepada masyarakat umum pula tak ada langsung. Ini dia menunjukkan bahawa kerajaan tak menghormati hak rakyat Malaysia dalam terlibat sama dalam proses pembangunan. So dia tak hormat hak kita dan juga dia tak faham apa tu demokrasi alam sekitar. So dalam demokrasi alam sekitar ni, kita sepatutnya ada platform untuk kita menyuarakan suara kita dalam proses pembangunan. So kita ambil contoh RUU Perubahan Iklim Negara. Dia bagi kita call for consultation paper, orang awam boleh baca, korang nak bagi feedback, bagi feedback. Benda tu tak berlaku dalam RUU CCUS ni. So bila tak berlaku, macam mana kita nak pastikan keadilan tu berlaku? Sebab orang macam kita tak dapat nak suarakan apa kita punya pendapat. So RUU dah siap di draft ni, dah diluluskan ni, tak ada suara yang mewakili orang awam macam kita. So kita tak tahu, tak berlaku proses-proses komunikasi, pendidikan dan kesedaran awam. Kita pun tak tahu, tiba-tiba telah diluluskan di Dewan Rakyat. Ini satu benda yang menakutkan lah kalau kerajaan terus berperangai macam ni, tak menghormati hak alam sekitar kita, tak menghormati demokrasi alam sekitar kita. Kita boleh nampak ke arah mana pembangunan kita. Adakah alam sekitar akan diambil berat? Adakah sisi-sisi kemanusiaan diambil berat dalam proses pembangunan? Macam kawan-kawan saya dah cakap tadi, ini semua hanyalah point nak buat duit je. Kalau betul-betul untuk climate mitigation, dia akan bawa NRES. Tapi dia bawa Rafizi. Kita kena fikirkanlah sama ada Kementerian Ekonomi dan Kewangan kita mengambil berat perlindungan alam sekitar dan juga sisi kemanusiaan dari kita punya kalangan rakyat.